select pilih guest untuk datang 3KA kawan sendiri. Maruah saya, maruah dia, maruah kat musola lain masuk dalam TikTok Netizen kita kat TikTok ni banyak Gen Z. Tripod ni pun RM19 ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke TV Musalla Nur Islam. Okay guys, ini adalah first episode Musalla untuk buat podcast bersama dengan biru-biru ataupun ahli jawatan kuasa dalam skop Musalla. Jadi kita nak panggil daripada pengerusi pengerusi Arifuddin, tapi disebabkan dia kekangan masa dan juga dia tengah trial SPM, kita tak mau kacau banyak, jadi kita terpaksa panggil yang biru bawah-bawah ni dulu. Allah. Jadi kita mempersembahkan guest kita, Iman Zarif. Assalamualaikum. Okey, jadi boleh perkenal dulu nama? Okay, baik. Seperti host kita dah kata tadi, nama saya Iman Zarif. Saya daripada Biro Media. Okay. Oh, Biro Media ni Oh, Biro Media ni selalu tak Ini gambar. Biro Planning Function. Oh, dia selalu tak gambar yang pegang akaun musola tu lah. Okey, jadi boleh cerita tak sikit pengalaman macam mana boleh dia sedut masuk jadi skop musola ni? Jadi ni latar belakang saya lah sebelum disedut masuk. Latar belakang. Okey, dia cerita dulu latar belakang. Okey, kisah ni bermula waktu umur saya 13, saya masuk ke dalam kelas aliran agama. Okey, baik waktu ni. Teruskan. Okey, baik waktu ni saya telah mengenali host ini. Dan kini pada tingkatan 3 kami belajar pendidikan Islam dengan satu guru bernama Ustazah Syuhaida, atau lebih dikenali sebagai Ustazah Syu. Baik, Ustazah Syu ni sedang memerlukan orang sebagai imam, sebagai itu, dan untuk menolong dia dalam untuk menolong Ustazah dalam hal-hal keagamaan dan rohani. Okey. Jadi Ustazah pun minta lah pertolongan saya dan rakan-rakan saya, kru-kru saya seperti host. Dan kami pun dilantik menjadi ahli skop musola pada bulan Ramadan. Oh, dengan cerita banyak skop musola kita daripada 3KA, betul ke? Betul. Kenapa 3KA ni Ustazah pilih 3KA? Yang host ni pun 3KA. Yang guest kita pun 3KA. Tak ke nanti orang kata Ustazah ni select pilih 3KA je. Admin select pilih guest untuk datang 3KA kawan sendiri. Apa orang nak kata? Bukan. Sepanjang mana yang saya tahu, episod-episod yang akan datang kita akan ada 5KA, Form 2, Form 1. Jadi kita saksikan pada masa depan. Dan bagi menjawab pertanyaan host, bukan, ini sebab Ustazah Syu hanya mempercayai kelas-kelas yang mengajar saja. Ustazah nak pilih 4KA, tapi tak ada yang Ustazah kenal 4KA. Kesiannya 4KA. Tak apalah, 4KA insyaAllah tahun depan akan naik Form 5, akan dilantik sebagai skop musola insyaAllah. Jadi tadi anda sebut anda memegang jawatan Biro Media, betul? Betul. Jadi apa sebenarnya tugas Biro Media ni sebenarnya? Okey, tugas Biro Media sebagai tugas jawatan Biro Media dalam skop musola ni adalah bagi memastikan supaya surau kita ni diimarakkan dan pelajar-pelajar Imarah kan. Imarak tu apa benda? Melayu imarak lah. Imarak. Ya ke guys? Cukup komen kat bawah. Okey, tak kisahlah imarah ke imarak ke, nak tak pilih lah. Okey. Supaya lagi ramai orang yang lebih mengenali tentang musola, lebih mengenali tentang agama rohani dan sebagainya. Okay. Baik, jadi kalau kita tengok pada konten-konten sebelum ni, ada konten yang viral, iaitu pasal Iman dengan Bilal, betul yang ada 31,000k 31k viewers. Jadi macam mana boleh dapat idea nak buat video tu, dan macam mana, apa reaction kita tengok banyak gila like, banyak je views kan? Apa reaction anda sebagai Biro Media? Okey, baik. Pertama sekali idea ni keluar apabila kami sedang beramai-ramai scroll TikTok. Okay. Kami scroll TikTok dah terjumpa idea, apa jadi kalau kita minta pertolongan ChatGPT. Jadi kami pun bersepakat untuk balik lewat dan buat konten tu beramai-ramai. Dan yang paling shock yang paling mengejutkannya, kami tak sangka langsung boleh mencecah 30,000 view. Sebab kami ingat ni video biasa-biasa, paling pun 1-2 like. Dia gelap betul ke gelap ni? Jadi kami sangat shock berat. Sampai sekarang kami tak mampu keluarkan kata-kata betapa bersyukurnya, betapa berterima kasih je kepada TikTok dan rakan-rakan yang telah melihat video tu. Bayangkan 31k guys. Maruah saya, maruah dia, maruah skop musola lain masuk dalam TikTok guys. Buat konten yang bagi kami agak merapu, tapi bagi hampa pun syok tengok yang paling teruk bilik store pun masuk boleh. Apa famous? Bilik store tu. Sepoh kan, boleh banyak like, boleh banyak. Tapi kalau kita tengok banyak views,
Tapi kenapa followers tak meningkat lah? Agak-agak lah kenapa views followers tu tak meningkat. Like banyak, viewers banyak, tapi followers tak banyak. Kenapa agak-agak tu? Pada pendapat saya lah, ni sebab konten berapa kita kurang sikit. Netizen kita kat TikTok ni banyak Gen Z, banyak Gen Alpha. Dia tak suka yang jenis macam mengajar kitab macam tu Dia nak kena ada meme semua Tapi itulah editornya pun macam bapak-bapak perangai. Dia bukan Gen Z sangat pun editor dia. Baik, saya pun sebagai biro media, tapi saya lebih kepada foto dan edit-edit. Jadi agak-agak bukanlah, saya ada satu soalan. Ada tak mengeluarkan kos untuk beli kamera ke apa ke untuk tangkap sesi fotografi? Ada tak keluarkan kos apa-apa yang apa sampai beribu-ribuan lah untuk beli kamera ke, beli laptop baru ke? Okey, baik macam ni. Untuk alat-alat elektronik, alat-alat gadget seperti tu, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah lindungi kami punya gadget seperti phone. Dengan phone saja kami boleh record pelbagai gambar dan video. Alhamdulillah. Namun barang-barang seperti stand, pemegang dekat leher yang selalu kami guna tu, mic ni kami terpaksa mengeluarkan modal lah sedikit. Tak mahal pun. Kita punya ni musola tak mahal. Banyak kat Temu. Kita bukan level TV PSS nak mahal kan. Kita bukan level tu lagi. InsyaAllah sikit demi sikit kita akan upgrade lah. Jadi konten apa lagi yang rasanya boleh menaikkan viewers, pelajar-pelajar orang luar untuk kenal lagi dalam Islam dan juga musola kita? Jadi konten apa yang boleh buat lagi ramai yang tertarik dengan musola? Saya rasa konten-konten yang melibatkan memes lah, yang seperti saya mention tadi. Banyak konten-konten tuntung sahur, balerina cappuccina, tralala. Benda ni yang Gen Z suka. Benda ni yang Form 1 sampai Form 5 layan tengok. Kiranya admin ni dia kena update juga lah isu semasa tak boleh katak bawa tempurung. Dia kena tunggang-tunggang sikit lah isu semasa kan. Baik, jadi kalau kita tengok ada kadang-kadang mungkin dalam bukan konten kita, tapi dalam konten-konten masjid-masjid lain. Sebab masjid-masjid besar, macam contoh masjid dalam Kariah sekolah kita sendiri, Masjid Al orang ada buat threads kan, threads yang macam Gen Z punya. Tapi dalam tu kadang-kadang ada komen entah apa-apa. Jadi apa anda rasa tentang komen yang negatif-negatif ni tu? Macam mana kita nak balas balik komen negatif? Bagi menangani komen-komen negatif ni, pada pendapat saya lah sebagai pemegang akaun, saya rasa kita kena jawab dengan tegas. Namun kita masih letak kita punya humor Gen Z tu. Macam mana kita tengok cara reply, cara jawatan agama, semua reply lah. Mereka pun mengekalkan humor-humor walaupun mereka jawab dengan tegas. By the way, kita punya musola ada di platform mana je? Sebab mungkin ada yang tak tahu, mungkin yang tahu hanya ada IG, TikTok, mungkin ada platform lain ke? Okey, baik. Untuk setakat ni yang saya untuk setakat ni yang saya sedar, kita memegang akaun TikTok, Instagram, Threads, WhatsApp channel. WhatsApp channel kita dan YouTube. WhatsApp channel kita belum rasmi lagi kan. Kita masih dalam perbincangan lagi. Nantikan insya-Allah. Kita tak ada masuk dalam X Twitter. X Twitter tu saya rasa bahaya bahaya. InsyaAllah kita takkan join lah benda-benda macam tu Nanti kena kecam banyak. Kena kecam. Facebook kita tak ada Facebook. Facebook dulu ada tahun 2000 dulu. Tapi kita ni sekarang Gen Z, Gen Alpha. Jadi kita tak main lah. Mana pakai Facebook? Yang tu dalam tu mak-mak kita je dalam tu. Ustazah banyak tengah tengok ni. Betul kan. Kadang-kadang kita tengok Ustazah like video kita dekat TikTok, kat IG. Baguslah, maksudnya Ustazah setuju dengan apa kita buat. Dan Ustazah pun alhamdulillah lah, setakat ni Ustazah pun okey je dengan apa konten kita buat. Jadi kalaulah ada program-program macam ada program Ma'al Hijrah macam tadi, kita boleh lepas program Ma'al Hijrah guys untuk sesi petang. Jadi apa yang tim media buat dalam tu? Itulah yang Hampa tak tengok. Mungkin Hampa tengok kita orang ni macam duduk lepak surau, lepak bilik imam. Tak. Kami tiap kali ada event, kamilah yang ambil gambar, kamilah yang record, kamilah yang edit, kamilah yang post dengan caption daripada pertolongan ChatGPT. Okey, tak rasa malu ke kan bila kita tengok kru TV PSS ataupun unit fotografi sekolah semua pakai kamera canggih-canggih. Sampai kat musolah lah phone je. Itu pun phone Android, phone iPhone kan. Tak rasa malu ke sebagai biro media kita kena pergi depan orang ramai? Tengok, ini pun tengok kualiti guys. Cun tak cun? Kan, so ini Allah lindungi kita. So tak adalah rasa malu inilah karomah yang diberikan. Karomah. Okey, baik. Jadi sebenarnya
Selain daripada tu, daripada tangkap gambar dan sebagainya, siapa yang edit video, edit gambar untuk apa program solat? Okay, baiklah. Kebanyakannya biro media ni yang paling function host kita sendirilah. Okay, Saya tak minta nama kan, dia puji saya tak ada kata apa. Masa seterusnya saya jugalah. Saya pun ada banyak record, saya ada banyak tolong. Saya pun ada banyak jugalah edit buat video. Kalau saya rajin lah ada mood. Tapi kalau saya tengok sekarang lah dekat media sosial IG kita dah macam berkurang infografik pasal apa agama-agama. Mana pergi semua infografik tu? Kenapa dah tak keluar kan? Adakah dah putus semangat kata tak ada orang like, tak ada orang tengok? Adakah dah putus semangat sebab tu? Okay, baiklah. Kami jujur. Kami ni walaupun sebagai skuad musola, kami ni juga seorang pelajar. Kami menjalani peperiksaan, kami menjalani program, kami ada kekangan masa kami. Kami cuba sedaya upaya untuk rekod. Dah bukan senang untuk kami stay back. Sebab apa? Pagi kami sekolah dari 7.30 hingga 2.20. Petang tu pula, kesianlah dekat kami, kesian dekat host, kesian dekat saya. Kami kena balik 6.45. Lama tak guys? 12 jam duduk dekat sekolah. Betul kan? Betul. Okay, pernah tak time kita tengah tangkap gambar aktiviti buat video tu, tiba ada cikgu tegur, kenapa kamu buat phone? Pernah tak? Allah. Okay, baiklah. Berdasarkan pengalaman saya sebagai ahli skuad musola untuk beberapa bulan ni, saya rasa adalah juga lagi-lagi waktu kita cuba, lagi-lagi waktu persiapan untuk iftar jama'i, betul? Selalu adalah cikgu-cikgu tanya, buat apa ni, kenapa tak tolong? Buat apa ni, kenapa tak bawa makanan? Itu sebab kami tengah rekod. Inilah apa yang abang nampak dalam kamera sekarang ni. Baik, faham. Jadi rasa-rasalah apa kelebihan sebenarnya sebuah musola tu ada media sosial. Sebab ada yang mungkin ada berfikir kata, apa ni musola pun ada media sosial, kita tak perlulah, cukup azan, cukup solat sudahlah, kenapa perlu ada media sosial? Jadi kita beritahu kat orang kenapa perlu ada. Okay, macam ni lah. Sekolah kami ni tak ada satu jawatan yang dikenali sebagai BADA. Apa tu BADA? BADA tu adalah Badan Dakwah dan Rohani. Kami tak ada tu. Kami tak ada sesiapa untuk menyebarkan secara terbuka tu. Jadi apa kami buat? Inisiatif kami adalah untuk upload di media sosial supaya lagi ramai tahu tentang agama. Sebab sekarang ni yang mengecewakan, bukan ramai yang boleh faham bahasa Jawi. Tingkatan 5 pun ada yang tersekat-sekat lagi. Itu yang kami risau. Kami cuba tolong-tolong sikit. Jadi itu sensitif. Tak adalah, tak ada sensitif lah. Baik, jadi rasa-rasa lah, apa titik terendah sebagai biro media? Jadi ada tak rasa macam time tu sedih betul lah kan? Aduh. Situasi macam ni kan? Okay, buat setakat ni kami tak ada lah. Kami sangat-sangat bersyukur dengan equipment apa yang kami ada. Contohnya mic ni. Mic ni atas tajaan host sendiri. RM20 je guys. Tapi suara tu dengar jelas dari kan? Temu. TikTok Shop. Temu tak main Temu lah. RM20 guys. Tapi suara dengar jelas kan? Kami cukup bersyukur sebab tu apa nama peribahasa tu, kita tak boleh judge walaupun harga rendah, kita ambil yang paling berkualiti. Ni guys yang tripod ni pun duk RM19 je guys. Itu pun sengit-sengit. Yelah itu pun sengit-sengit tapi kualiti okey kan. Duduk stable situ kan. Okey. Jadi ada apa-apa nak tambah kepada viewers kita ke, harapan kepada pelajar ke? Dia ada soalan sendiri untuk host. Dia ada soalan pula ke? Jom gas. Sebagai host serta ahli jawatan dalam biro media juga, host ada apa-apa konten yang host tengah ada dalam minda tak? Ada idea besar yang kita sedang rahsiakan daripada audience? Kalau saya sebagai biro media, saya mementingkan pasal pendidikan lah kan. Sebab saya sebenarnya dalam skop musola saya pegang 2 jawatan, biro pendidikan dan dakwah dan juga biro media. Maka saya boleh manfaatkan dua jawatan ni. Contoh tadi baru kita lepas syuting untuk pengajian kitab Indahnya Hidup Bersyariat pasal fiqah. Itu bahagian pendidikan saya yang handle. Dan insyaAllah kita pendidikan kita akan agih-agihkan tugasan lah. Okay, tu podcast lain lah. Podcast pendidikan, biro pendidikan pula. Okay, jadi sekarang ni kita ada ke plan untuk melancarkan movie ke, cerita panjang ke, apa-apa? Lagu ke? Kalau drama-drama pendek saya ada. Saya dah pilih pelakon, saya dah bagi skrip, cuma saya tak kesempatan nak buat video lakonan tu sebab macam sedia maklum tadi exam, ada banyak pertandingan, kekangan masa, ada bau, macam-macam masalah dia. Jadi kekangan masa nak buat. Ini pun masa-masa yang ada ni pun step back.
di waktu petang, tak ada kerja nak buat apa kat rumah, daripada tidur baik kita buat konten, ada gak manfaat. Drama pendek insyaAllah ada. Untuk lagu, takkan kita nak buat lagu lah. InsyaAllah saya macam nak buat apa, bacaan zikir pagi petang, macam mana yang saya pernah buat vote dulu dekat IG. Manalah tahu kita nak keluarkan nasyid ke MV. Keluarkan nasyid. Mungkin audience ni ramai suka. InsyaAllah kita akan cuba keluarkan Kita squad musola ni ada je yang reti main instrumen apa semua. InsyaAllah kita akan cuba keluarkan music video kita, MV kita ke apa. Betul-betul boleh buat Boleh buat album. Mana tahu kita boleh buat konsert. Boleh dapat dana untuk squad musola. Boleh buat masjid tepi padang. Masjid terus dia nak Okay guys, berapa minit lagi? Okay, katalah 16 minit. Katalah untuk ni je. Baiklah, walaupun berbelas minit tapi rasanya anda boleh faham dah apa tugas biro media ni dan sebagainya. Jadi macam saya minta tadi lah, ada kata-kata terakhir ke? Okay, so setakat ni tak ada lah. Saya pun berpuas hati dengan konten kita pada hari ni. Okay, Alhamdulillah, semua berpuas hati. Kalau anda puas hati, komen dan like, share, subscribe. Jangan lupa follow channel kami. komen biro apa pula kau nak. Okay, jadi Komen biro siapa paling okey. tu yang paling banyak buat kerja yang kau nampak, oh dia ni menyelah betul ni buat Jangan kerja. komen biro paling hina, kami tak nak dengar. Okey lah, jadi itu sajalah kot hari ni. Okey. Okey, terima kasih banyak host atas maaf. Terima kasih banyak atas memenuhi jemputan kita pada petang ini. Jadi No hal. okey, jadi itu saja daripada kami. Assalamualaikum.